baru-baru ni kan ada yang viral kan, budak yang dia pergi curi ambil gambar tu. Aku pun tak faham lah zaman sekarang ni. Kalau tak silap aku, akak tu mengandung kot. Kau boleh curi ambil gambar pula macam tu. Hal ni mengingatkan aku lah pada satu kes yang berlaku pada tahun 1989 tak silap aku, yang mana ada seorang cikgu, dia balik bilik dia lah. Lepas tu dia nak guna toilet. Lepas tu dia perasan dalam lubang toilet tu ada semacam, aku tak tahu, kasut lah tak silap aku. Jadi bila tengok betul-betul, macam mana boleh ada dalam tu? Dan akhirnya terbongkar jugalah macam mana boleh ada kasut dalam tu. Rupa-rupanya ni, ada seorang lelaki dijumpai maut dan terperangkap dalam posisi macam tu. Kau tengok, ni yang lubang jamban tu, tengok bukannya besar sangat pun. Macam mana dia boleh masuk, lepas tu dia boleh stuck macam tu. Dan masa cikgu tu bagi tahu dekat pihak berkuasa, masa tu lelaki yang stalker ni dah mati keras dalam tu. So kepada yang ada tabiat pelik-pelik, aneh-aneh tu kan, berhati-hatilah. Takutlah kes-kes zaman sekarang ni buatnya jadi macam yang lelaki Jepun ni kan. Tapi itulah, dengan zaman sekarang punya teknologi ni, lagi pula kalau kau tengok siri macam Black Mirror tu, ni pula kau tak kena lagi yang macam ada salah satu dalam cerita Black Mirror tu, yang budak tu, apa nama tu, yang hacker tu dapat ambil gambar, dia buat yang bukan depan PC tu. Hati-hatilah. Okay, tu je lah daripada aku.